video Tok khas buat adik-adik lepasan SPM dan STPM. Hari Tok, kami nak share berita penting buat kita orang semua. Memandangkan keputusan SPM 2025 akan keluar pada 31 Mac Tok, Kementerian Pendidikan KPM dah bersetuju untuk lanjutkan tarikh tutup permohonan UPU online sehingga 12 April 2026. Sebelum tu, tarikh tutupnya pada 23 Mac. Jadi kita orang ada masa lebih sikit nak pilih kos yang cun. Tapi ingat, bagi lepasan STPM dan setaraf Fasa 1, tarikh tutup permohonan kekal pada 23 Mac 2026. Jangan sampai terlepas tarikh ya. Mun belum mula permohonan ya, kita orang boleh beli nombor PIN UPU online di BSN dengan harga RM10.60 termasuk caj perkhidmatan. Kita orang juga boleh beli terus di kaunter, mesin ATM atau guna My BSN online banking pun boleh. Banyak peluang menunggu kita orang. Untuk lepasan SPM, ada 363 program pengajian ditawarkan. Manakala, untuk lepasan STPM dan setaraf, ada 1,146 program di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan institusi di bawah MARA. Adik-adik, kita orang dinasihatkan untuk mohon awal. Jangan akhir gila, takut sistem jam. Paling penting, pastikan kita tekan butang "Saya setuju" dan download slip permohonan sebagai bukti permohonan kita orang udah berjaya dihantar. Mun ada apa-apa persoalan, kita orang boleh terus hubungi bahagian kemasukan pelajar IPTA di talian 03 86 84 23 63 serta email ke upu@mohe.gov.my atau cek media sosial BKPA UPU kat Facebook, Instagram dan TikTok Sida. Daftar kini Tok, okey? Jangan lupa share video Tok dengan kawan-kawan yang lain. Semoga berjaya semua. Ciao.